Mahkamah Magistrate Johor Bahru pada Rabu melepas tanpa membebaskan DNAA, seorang warga emas yang menampar seorang lelaki bukan Muslim di sebuah kedai serbaneka di pusat membeli belah Johor Bahru pada Ahad lalu. Keputusan dibuat Magistrate Asia Armini selepas Timbalan Pendakwa Raya Nur Fatihah Muhammad Nizam memaklumkan kepada mahkamah berhubung arahan terbaharu untuk merujuk semula kertas siasatan kes berkenaan ke Jabatan Peguam Negara di Putrajaya. Sebelum itu, kes berkenaan telah didengar dan kertas pertuduhan dibacakan di hadapan orang kena saman OKS Abdul Razak Ismail, 65 tahun. Abdul Razak didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap seorang pemuda berusia 21 tahun di sebuah premis kedai serbaneka kira-kira jam 3.45 petang Ahad lalu. Dia dituduh mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Sebelum itu, tular video di aplikasi X yang memaparkan seorang pemuda ditegur seorang warga emas kerana didakwa makan secara terbuka pada bulan Ramadan di sebuah pusat membeli belah Johor Bahru. Mangsa mendakwa ditampar 2 kali pada pipi kanan oleh seorang lelaki tidak dikenali selepas tertuduh bertanya mengenai agamanya dan meminta my kad miliknya.